macam mana Ustaz boleh minat dalam belajar Quran? Bila Al-Quran tak menjadi penyelesai masalah hidup saya. Oh, apa? Tak faham. Boleh Ustaz explain tak? Okey, kita ada banyak masalah. Okey. Kita ada masalah kewangan, kita ada masalah keluarga, kita ada masalah komunikasi dan sebagainya lah. Dan sepatutnya dengan Al-Quran, ni lah maksudnya yang kita belajar sebelum ni lah. So Al-Quran dia boleh menyelesaikan segala masalah hidup kita. Okey. Jadi saya tertanya-tanya pada diri saya dah baca Al-Quran daripada kecil lagi. Tapi kenapa Quran tak menyelesaikan masalah hidup saya? Okey, daripada itulah saya mula belajar. Saya belajar iaitu saya tertanya-tanyalah. Kenapa Al-Quran tak menyelesaikan masalah hidup saya? Maka saya pergi kelas untuk faham Al-Quran. Sebab saya nak tahu kenapa orang baca Al-Quran dan dia tenang, tapi kenapa saya tak? Contoh ada orang yang amalkan produk A, ada seorang ni berjaya, yang seorang tak berjaya sebab apa? Mungkin yang A ni dia betul cara pakainya. So yang B ni tak betul caranya. So dia belajar cara yang betul.